Negeri Perak masih merekodkan jumlah kemalangan yang agak tinggi setiap tahun, terutamanya semasa musim perayaan apabila jumlah kenderaan di jalan raya meningkat dengan ketara. Sebahagian besar kemalangan yang berlaku sebenarnya berpunca daripada sikap manusia sendiri, antaranya memandu melebihi had laju, memotong secara bahaya serta tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, penunggang dan pemoceng motosikal masih merupakan kumpulan pengguna jalan raya yang paling berisiko terlibat dalam kemalangan. Cabaran sebenar PDRM dan JSPT khususnya adalah mendidik ataupun mengubah sikap serta mendisiplinkan pengguna jalan raya itu sendiri. Antara kesalahan yang paling kerap dikesan oleh pihak kami semasa musim perayaan ialah memandu melebihi had laju, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, tidak memakai tali pinggang keledar atau topi keledar, memotong di garisan berkembar dan memandu secara melulu dan berbahaya. Pelaksanaan Ops Selamat, pihak PDRM akan meningkatkan rondaan dan pemantauan di seluruh negeri dan PDRM akan memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan hotspot, iaitu kawasan yang berlaku kesesakan, dan kawasan black spot, iaitu kawasan yang sering berlaku kemalangan. Salah boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, antaranya saman trafik bagi kesalahan seperti tidak memakai tali pinggang keledar atau melanggar lampu isyarat. Tindakan mahkamah bagi kesalahan serius seperti memandu secara melulu dan berbahaya di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 juga boleh dikenakan. PDRM ingin menegaskan bahawa tiada kompromi terhadap kesalahan lalu lintas yang boleh membahayakan pengguna jalan raya lain. Penguasaan ini bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi tujuan untuk mendidik pengguna jalan raya supaya lebih bertanggungjawab dan mematuhi undang-undang yang sedia ada. PDRM berharap semua pengguna jalan raya dapat memainkan peranan mereka masing-masing dalam memastikan keselamatan sepanjang musim perayaan. Kami berharap juga supaya semua pengguna jalan raya yang akan menggunakan jalan raya semasa perayaan ini semoga selamat sampai ke destinasi dan selamat bersama JSPT.